Salam manis, salam mesra bersama saya sekali lagi dalam KBE ataupun Kopi Bersama Eddie di Rich Sandwich Cafe. Jadi bersama Eddie ada Aidil Jufri. Apa khabar Eddie? Baik. Terima kasih. Okay, Dil. Yes. Mungkin ramai yang tak tahu. Tapi sebenarnya pun memang pandai ataupun memang terror dalam bola sepak. Okay, Aidil sebenarnya dari kecil ni impian untuk menjadi seorang pemain bola sepak yang profesional. Menyanyi dan berlakon ni semua leisure lah to me bila saya masih muda dulu. So main bola sampai satu hari ni Aidil ada Satu hari di hari raya? Tak, belum hari raya. Tu sebelum puasa. Okay. Aidil dapat I got injured. Cedera, boleh cakap cedera parah lah. Doktor cakap Aidil tak boleh main bola untuk. Boleh nampak lah dia punya cedera parah tu punya efek sampai ke hari ni. Dia punya. Tapi best. Cedera parah ni sampai macam setahun lebih Aidil tak dapat main bola. Tu kira main untuk kelab ke? Kelab. Kelab mana? Time tu Aidil main Balestier. So bila Aidil kat Simi Aidil main Gelang. Okay, that's where the turnaround comes lah. So Aidil dah injek tak boleh main bola, tapi dah boleh mula berjalan, tapi doktor masih cakap you tak boleh fokus 100% kat bola. Tak boleh. Minat yang lain tu macam kebetulan dah membuat buak lah nak keluar kan. So dah nampak satu poster musical ni kat sekolah panggil untuk audition. So that's where Aidil start lah. Dari situ, it's my first musical was Grease the musical. Oh. Okay, 2010 is my breakthrough to the TV scene Macam Abang Eddie kita juga. Dia kira senior saya masuk pertandingan Anugerah Screen 2010. Tadi ada sebut cakap pasal YouTube apa ni, nyanyi-nyanyi kan? Peminat nyanyi kan? Boleh tan? Dia ada buat song cover kat YouTube. Kan? Ada banyak juga kan sekarang? Banyak, boleh tahan lah. Apa dia punya nama ni yang kat YouTube? Aidil J. Aidil J. Yes. Ada tak macam satu-satunya watak ataupun yang watak yang teringin sangat Aidil nak? This is a challenge to me. Saya ni seorang yang keras hati, susah nak nangis. Okay, so Aidil nak mungkin dapat watak yang meneteskan air mata. Betul. That's a challenge for me pasal saya tak senang nak nangis. Betul. So everyone last kali nangis bila? Set 1, set 2 balik lambat dari sekolah. So balik kena pang nangis lah. Oh, itu nangis. Aidil ni seorang anak mak atau anak bapa? Anak mak. Yes. Kenapa? Kerana dari dulu, dari kecil lagi Aidil ni memang selalu tidur dengan mak. Apa-apa semua minta mak. Okay, minta mak apa? Kuih sepotong. Saya mahu makan kena perut kosong. Macam itu lah. Punchline mana? Punchline dia baik. Saya bukan cakap tak rapat. Bola saya dapat dari bapak saya. Oh, okay. Sound so wrong bola saya dapat dari bapak saya. Salah. Tak boleh, astagfirullahaladzim. Janganlah. Alah sikit. Sorry. Saya dapat minat tu dari bapa saya. Dia pakai perfume apa? Dia macam tak terus tiba-tiba lari tau. Dia pakai perfume apa? Terus terang, saya ni orang yang jujur Tak pakai minyak wangi? Saya terus terang, saya tak tahu minyak wangi apa yang saya pakai ni sekarang kerana apa-apa semua mak saya yang belikan saya pakai. Oh, so sweet. Okay, Aidil, terima kasih kerana thank you so much. masa untuk bersama Eddie dalam Kopi Bersama Eddie. Kita jumpa lagi di episod yang selanjutnya. Jumpa lagi. Bye-bye. Saksikan Aidil selami dunia DK Barat Singapura dalam siri terbaru DKSG hanya di Aku Punya TV. Sukakan kami di Facebook sekarang. Aku Punya.